dan juga 030-500. Tuan Pengerusi, dalam isu Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik ataupun TPP, kerajaan Malaysia sedang berunding dalam keadaan yang defensif lebih daripada ofensif. MITI mengatakan bahawa cost-benefit analysis hanya akan dibuat selepas perjanjian TPP akan dimuktamadkan. Pada pandangan saya, ini adalah satu strategi yang lemah dan defensif. Sesuatu negara tidak boleh mengubah kedudukan ataupun position mereka sebaik sahaja satu perjanjian besar seperti TPP ini yang komprehensif telah dipersetujui selepas perundingan sebanyak 5 tahun. Dan katakan selepas perjanjian itu kita dah keluar ataupun kita dah penukaran. So you can't put the cart before the horse. Negara-negara rakan TPP tidak akan mempunyai keyakinan terhadap Malaysia, malah ia akan menghantar mesej yang salah kepada negara-negara dan institusi pelabur. Kedua, kerajaan tidak boleh defend pandangan pakar-pakar seperti baru-baru ini pakar ekonomi daripada UNTAD yang mengatakan bahawa Malaysia akan mengalami kerugian. Kajian telah dibuat, tetapi kerajaan Malaysia tidak dapat refute mereka oleh kerana kerajaan sendiri tidak membuat kajian sendiri. So ini merupakan satu kelemahan yang besar dan laporan UNTAD menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia akan mengalami trade deficit sebanyak 5 bilion ringgit. Ini adalah satu accusation yang serius. Tetapi kerajaan tidak boleh lawan balik ataupun memberi pandangan yang lain, alternatif, oleh kerana kerajaan sendiri tidak ada kajian yang boleh mengatakan bahawa ini adalah palsu. So therefore, this strategy is lemah. But we can't refute kajian ini. Oleh kerana tidak ada kajian sendiri, maka adakah kerajaan berunding secara buta dalam perjanjian perdagangan Trans-Pasifik ini? Ketiga, Tuan Pengerusi, mungkin Malaysia boleh baca dan belajar daripada Presiden Jokowi yang dalam sidang APEC di Beijing mengatakan, dan saya minta izin, Indonesia's President Jokowi stated that Indonesia would not join Trans-Pacific Partnership nor Free Trade Area Asia Pacific unless they give advantages to Indonesia. Dia mengatakan, I want to underline this for the minister and the ministry here, we should calculate first. We should calculate first before joining the partnership and not calculate after the agreement has been done, which is what the Malaysian strategy is. So, President Jokowi mengatakan, we should calculate first before joining the partnership. We have to determine, menentukan which products that will promote Indonesia's interest in regional economic integration. Not after the agreement has been signed, seperti yang dibuat oleh Malaysia. Further, Presiden Jokowi mengatakan bahawa Indonesia would not nod its head to the interests of big countries and do not allow them to open the market and flood our market with their products. Pandangan saya dalam Malaysia harus belajar satu dua perkara daripada Presiden Jokowi ini. Isu kedua saya nak kemukakan dan bangkit dalam Dewan Yang Mulia ini ialah berkait dengan ISDS dan juga apa yang dipanggil regulatory chill. Saya telah baca pandangan menteri menerusi jawapan tulisan beliau kepada saya dan nampaknya kerajaan tidak mengambil kira konsep regulatory chill satu isu yang serius. Pada pandangan saya, isu ini adalah penting memandangkan kuasa kerajaan untuk merangka dasar policy space akan dihadkan. Dengan regulatory chill, tugas penting kerajaan untuk demi rakyat akan dihadkan. Pada masa sekarang, negara-negara seperti New Zealand tidak dapat mengubah dasar seperti plain packaging oleh kerana kes exit yang melibatkan Philip Morris dengan kerajaan Australia dan Brazil. Philip Morris telah heret kedua-dua negara New Zealand ini ke Majlis Timbang Tara, Philip Morris telah heret kerajaan Australia dan kerajaan Brazil ke Majlis Timbang Tara exit sebab mereka percaya bahawa plain packaging ini kalau diperkenalkan oleh kerajaan Australia dan Uruguay akan menurunkan keuntungan firma itu. Oleh kerana itu mereka terus terang diheret ke mahkamah ataupun Majlis Timbang Tara exit di Washington DC. Soalan di depan kita, adakah wajar untuk sebuah negara yang membangun seperti Malaysia menyokong ISDS
supaya tangan kerajaan sendiri akan digari dan tidak dapat menggubalkan dasar-dasar demi kepentingan rakyat sendiri. Tuan Pengerusi, saya ingin memberitahu kepada pihak kementerian bahawa pada masa kini, isu ISDS merupakan satu isu yang begitu kontroversial di Eropah, memandangkan bahawa ada masalah dengan Canada European Trade Agreement ataupun CETA, CETA. Kerajaan Jerman sekarang is having second thoughts on the ISDS dalam perjanjian CETA ini. Dan maka sekarang mereka ingin menggubalkan satu apa yang dipanggil ISDS Light yang boleh digunakan dalam CETA Agreement, iaitu dengan Canada dan Europe Trade Agreement. Tuan Pengerusi, isu yang satu lagi isu yang saya bangkit ialah cadangan supaya kerajaan meluaskan kajian impact TPPA kepada semua golongan masyarakat, kepada semua syarikat kecil dan sederhana. Pada masa sekarang, kementerian hanya fokus kepada SME Bumiputera, dan saya percaya ini harus diluaskan kepada SME China dan juga SME India dan juga SME Bumiputera Sabah dan Sarawak. We have to walk the talk. Kalau kerajaan mendukung satu Malaysia, maka ini terlibat semua golongan dan kaum di Malaysia dan semua SME di Malaysia dan bukan saja satu golongan sahaja. Tuan Pengerusi, ini berkait dengan ASEAN Economic Community. Pada tahun depan, Malaysia akan mengurusikan ASEAN tahun 2015. Dan matlamat AAC ialah untuk integrasi yang lebih mendalam, further integration di rantau ASEAN. Bolehkah kerajaan mempertimbangkan tanggungjawab sosial dalam keputusan pelaburan untuk pelabur-pelabur ASEAN, dan tanggungjawab ini boleh menjadi sebagai sebahagian daripada prinsip ASEAN Economic Community yang Malaysia akan cadang ataupun mungkin memperkenalkan dalam AAC ini. AAC is clear, is for further integration and liberalization of the region. Tetapi dalam integration dan juga liberalization rantau ini, kita tidak ada mana-mana tanggungjawab firma-firma ini untuk pelaburan mereka di Asia Tenggara ataupun di ASEAN. Ini adalah penting sebab kita dapati bahawa banyak bisnes sekarang, banyak pelaburan sekarang tidak menjaga environment, mencabuli hak rakyat, hak pekerja, hak wanita dan sebagainya. Dan apa yang kita hendak ialah social responsible investments in ASEAN. Dan it will be great kalau kerajaan Malaysia dapat memperkenalkan idea tanggungjawab sosial pelabur-pelabur ini dalam konteks ASEAN Economic Community. Sekian, terima kasih. Yang Wan Pengarang. Terima kasih Tuan